pada kejayaan you yang dulu. Okay, ada orang macam Kak Eka pesan tadi, ada orang yang buat video dia yang 1 million kan, view dia pin video sampai sekarang. Pin lagi. Kita pun buka bila video ni 2023. Alamak, terkena nampaknya. Terkena. Bila you masih pin video tu kat situ, sebenarnya you tak move on from your success. You keep blaming everyone. Kenapa aku tak seberjaya dulu? Okay, my question to you pula and to everyone ialah, okay, kalau you kata you pernah berjaya 3 tahun lepas, my question is 3 tahun kemudian, which is today, what have you done? What have you improved? Apa yang awak dah improve awak punya skill, awak punya knowledge semasa 3 tahun ni? Adakah awak pergi belajar benda baru ataupun awak pergi ke sana kemari menjual cerita yang aku pernah cecah jualan ni 3 tahun lepas? Okay? Itu jawapan yang paling straightforward Kak boleh bagi. Sebab a lot of us terlampau taksub dengan kejayaan sendiri. Kalau saya taksub kejayaan saya yang 5 tahun lepas, 7 tahun lepas, saya takkan buat kejayaan yang tahun ni punya. Itu je. So to answer your question tadi, kenapa dulu macam ni, kenapa ni? Move on. Okay? Move on and tengok balik kenapa Amias boleh buat 1 million dekat TikTok jual periuk saja. That's where you should go and learn. Bukan you keep blaming, kenapa aku punya tak macam dulu dah. Memang tak macam dulu dah. Zaman tak berubah. Zaman dah berubah dah. Okay, faham Okay, next.